Satu luahan daripada seorang lelaki di media sosial baru-baru ini buat ramai rasa geram, sedih dan kecewa sekaligus. Lelaki itu mengaku dia sudah tidak lagi mencintai isterinya sendiri walaupun wanita itu menjalankan tanggungjawab sebagai isteri dengan baik. Katanya, isterinya tetap menjaga makan minum dan keluarga seperti biasa. Malah anak mereka juga baru saja berusia setahun. Tapi dalam diam, dia mengaku hatinya sudah berubah. Apa yang lebih mengejutkan, lelaki itu turut mengaku dia kini jatuh cinta dengan wanita lain yang membuatkan dirinya rasa lebih bahagia berbanding kehidupan rumah tangganya sekarang. Dia akui dirinya buntu. Dalam masa sama, dia kasihan melihat isterinya, tapi dia juga tak mampu melupakan wanita yang berjaya mencuri hatinya. Menurut lelaki itu lagi, dia pernah terfikir untuk berkahwin secara senyap-senyap kerana takut isterinya terluka kalau perkara sebenar diketahui. Dalam satu lagi perkongsian, dia mengaku dirinya sendiri tak faham kenapa perasaan terhadap isteri semakin hilang selepas kelahiran anak pertama mereka. Katanya, sebelum mempunyai anak, semuanya baik-baik saja. Tapi selepas bergelar ibu bapa, hubungan mereka mula berubah sedikit demi sedikit sampai dia sendiri rasa semakin jauh daripada isterinya. Luahan itu kemudian menarik perhatian ramai termasuk pelakon Abby Abadi yang tampil memberikan pandangan. Abby menegur sikap lelaki tersebut dan mengingatkan supaya lebih menghargai pengorbanan seorang isteri, lebih-lebih lagi ketika baru melalui fasa membesarkan anak kecil. Perkongsian itu buat ramai mula berbincang tentang realiti sebenar rumah tangga selepas hadirnya anak. Apabila penat, emosi dan tanggungjawab kadang-kadang mula mengubah hubungan yang dulunya terasa sangat indah. Kadang-kadang cinta bukan hilang sepenuhnya, tapi tenggelam dalam penan yang terlalu lama dipendam sendiri. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi